peringkat kebangsaan. Okey, dia tak ada peringkat negeri, dia terus pada peringkat kebangsaan. Jadi kalau boleh kita nak iaitu sebanyak 10 buah sekolah. Okey, dan juga tanya juga kepada guru-guru kerana dulu saya everything 3D printer, studio, apa semua saya dah letak dalam tu, saya buat ambil. So kami pun dah kena. Bila beli yang drone nak masuk tanding, disqualified. Off saja. Ni cocok dekat soket di dekat. Off sekali yang plug tu. Sebab dia boleh break. Charger ni dia ada barang elektronik yang boleh dia reverse sekali. Tak kontak yang kecil ni, kita tarik dia boleh tekan. USB tu terbuka. Kita tak ada connection. Itu yang saya ajar connection USB ni. Okey. Dah kena. Okay, contoh kita nak calibrate garisan, nak kesan garisan. Ini step by step. Ini terus sama. Graduate dulu tengok. Laju sangat tu. Mana dulu? Alright. Oh. Okay, sini. Kita nak mana nak corner bagi ikut shape dia. Kan, macam mana nak lakukan zigzag, macam mana nak kutip dia punya ni. Oh. Sampai situ. Oh, boleh sideline. Dia kena beri sambil berjalan je. Okey. Jadi coding saya Tak boleh. Mungkin tanya. Dan calibrate. Kawan ni tak ada calibrate. Terus. Okey, tahniah datang Sungai Tinggi. Dapat. You nak calibrate ke you nak jalan terus? Mungkin dia nak checkpoint je tu. Tak nak? Okey, satu. Balik ke depan. Balik ke depan. Tahan. Tengok dulu.
Okey, tanya. Ada tak balik? Kita tak balik. Dulu. Siapa menang cikgu Muhammad bagi satu free. Dia dapat buat, saya baru nak janji dapat. Kali break. Bukan, ini bukan kali break ke? Tetap tadi. Oh, ini kali break lama sangat ni. Oh. Ini dah ada buat main je. Oh, Jansen. Wah. Oh iya, ada rasa sesak betul lah. Saya tak boleh imagine ni macam mana. Satu, dua,